Kate Adamala ialah salah seorang saintis yang dapat geran penyelidikan sampai $4 juta untuk kajian ni. Tapi tiba-tiba dia berhenti. Kajian yang patut selesaikan banyak perkara. Kerintangan antibiotik, masalah penyakit genetik dan juga kanser dan sebagainya. Tapi beliau khawatir suatu benda akan terjadi. Kajian yang sangat berbahaya dan mungkin mengancam seluruh kehidupan. Inilah cerita mengenai Mirror Life. Kajian kontroversi yang menyebabkan hampir 100 saintis menentangnya. Nak faham Mirror Life, kita kena faham satu fenomena. Setiap kehidupan berasaskan bahan kimia. Dan dalam bahan kimia ada satu fenomena. Kita panggil sebagai chirality ataupun kekiralan. Ada struktur kimia yang tangan kiri dan juga ada struktur kimia yang tangan kanan. Walaupun mereka struktur yang sama, di mana mereka ialah mirror image, cerminan kepada satu sama lain. Ibarat kita flip molekul tersebut. Struktur yang sama, tapi orientasi mereka dalam 3 dimensi tu yang berbeza. Dan dalam kimia, fenomena ni sangat penting lah. Contoh thalidomide, sejenis ubat. Kalau D-isomer thalidomide, iaitu thalidomide yang ada struktur tangan kanan, dia boleh digunakan sebagai sedatif, ubat yang menyebabkan orang tu tenang dan boleh tidur. Tapi L-isomer thalidomide, iaitu struktur tangan kiri, boleh menyebabkan kecacatan pada bayi kalau ibu mengandung ambil. Dalam alam semula jadi, bahan kimia ni memang wujud serata tempat. Dan setiap komponen dalam sel badan kita, DNA, protein dan sebagainya, harus berada dalam kekiralan yang betul untuk memuatkan mereka dalam setiap inci pada badan kita. Sejak kehidupan bermula, berbilion-bilion tahun yang lalu, semua makhluk, termasuk kita, berkongsi evolusi dan sifat kekiralan kimia yang sama. DNA dan RNA dalam bentuk tangan kanan, sementara asid amino dan juga protein kidal, struktur tangan kiri. Kekiralan kimia penting untuk kestabilan semua kehidupan. Tapi dalam kajian yang Kate Adamala sertai sebagai seorang ahli biologi sintetik ialah untuk hasilkan cerminan kehidupan, mirror life, iaitu kehidupan yang ada kekiralan yang terbalik dengan kehidupan semula jadi. Sebab kalau ubat biasa dengan kekiralan yang biasa masuk dalam badan, dia akan cepat dicernakan oleh badan kita dan dirosakkan oleh enzim kita. Jadi manfaat rawatan dia tu tak berapa bagus. Tapi dengan penciptaan mirror life, bakteria yang mirror life contoh dia boleh hasilkan ubat protein yang boleh tahan lama daripada badan kita. Sebab badan kita tak pernah jumpa protein yang terbalik ni. Jadi dia tak boleh musnahkannya begitu sahaja. Jadi bila stay lama dalam badan, manfaat kesihatan dia lagi bagus. Sebab tu potensi dia melimpah ruah dalam industri perubatan, daripada sakit penyakit berjangkit, kanser, penyakit genetik dan sebagainya. Tapi dari situ orang mula sedar akan masalah yang bakal berlaku. Kalau kita belajar biologi evolusi, mirror life ni akan dikira sebagai makhluk asing, makhluk yang tak pernah melalui proses pemilihan alamiah, yang mana kita sebagai makhluk semula jadi pun tak pernah jumpa mereka dalam alam berbilion-bilion tahun sebelum ini. Selama berjuta-juta tahun proses evolusi yang membentuk sistem imun kita dan juga sistem imun haiwan dan tumbuhan yang lain misalnya, kita dah berlatih dengan bakteria-bakteria yang sifat dia semula jadi, yang sifat dia tidak cermin macam mirror life ni. Jadi akan ada satu masalah di mana katakan bakteria yang berbahaya muncul daripada mirror life, dan bila mereka masuk dalam sistem badan kita, sistem imun kita tak boleh buat apa-apa sebab tak pernah jumpa bakteria ini, dan dia akan terus memudaratkan badan kita. Dan bayangkan masalah ni akan berkembang jadi satu ekosistem. Mirror life akan jadi seolah-olah spesies yang invasif, akan menyebabkan keruntuhan dan juga kepupusan ekosistem alam. Itulah satu punca sebab Kate Adamala hentikan kajian dia. Pada bulan Disember 2024, beliau dan lagi 37 saintis menerbitkan satu kajian untuk menyedarkan risiko penciptaan mirror life ini. Pada Februari 2025 tahun ini, hampir 100 para penyelidik, pelabur yang besar dan juga pembuat polisi berkumpul beramai-ramai dan menandatangani satu rayuan agar kita tak cipta mirror life ini, melainkan kajian sains yang lanjut menunjukkan yang dia tak bawa risiko yang besar. Inilah masa depan biologi. Satu hari nanti kita pasti akan berjaya cipta kehidupan sintetik, kehidupan yang sepenuhnya tercipta dalam makmal, dengan harapan ia mampu membantu kita merawat penyakit, membantu ekosistem alam liar dan sebagainya. Tapi adakah dia akan jadi yang sebaliknya, memudaratkan kita, merosakkan alam, membawa kepada keruntuhan ekosistem dan juga membawa kepada kepupusan besar-besaran seluruh dunia? Hanya masa yang akan menentukan jawapan dia.